Realiti hari ini masih ramai yang salah faham fungsi sebenar emas. Jadi jom saya terangkan. Pertama, emas ni bukan untuk cepat kaya, tapi untuk selamatkan harta tuan-puan. Orang simpan emas bukan sebab nak beli hari ni dan jual minggu depan untuk untung, tapi sebab nak lindungi nilai duit daripada dimakan inflasi. Dulu RM50 boleh beli barang dapur penuh satu troli, tapi hari ni separuh troli pun susah. Yang kedua, emas adalah duit yang sebenar sejak ribuan tahun yang lepas. Sebelum wujudnya mata wang kertas, emas digunakan sebagai alat tukar nilainya kekal. Contohnya satu dinar, macam yang saya pegang ni, bersamaan 4.25 gram. Boleh beli seekor kambing. Hari ni pun masih boleh beli seekor kambing. Tapi RM300 dulu boleh beli seekor kambing. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Yang ketiga, emas kalis inflasi dan krisis. Bila mata wang jatuh, emas naik. Bila ekonomi tak stabil, harga emas biasanya melonjak sebab permintaan meningkat. Orang akan cari emas masa krisis sebab emas ni tak boleh dicetak dan tak boleh dimanipulasi macam duit. Yang keempat, emas mudah dicairkan. Puan-puan perlu duit kecemasan. Emas ni boleh dijual ataupun digadai dalam masa yang singkat. Tak perlu tunggu bayar macam rumah ataupun saham. Yang kelima, emas bantu disiplinkan kewangan. Emas ni dilihat nak digunakan. Simpan duit biasa dalam akaun mudah sangat habis. Tapi bila kita simpan emas, orang akan fikir banyak-banyak kali sebelum nak jual. Jadi lebih selamat dan susah nak bocor. Jadi bagi tuan-puan, emas bukanlah pelaburan untuk kaya cepat, tapi simpanan untuk lindungi masa depan. Tuan-puan boleh jadikan emas sebagai dana kecemasan, dana pendidikan anak-anak, persediaan pencen, simpanan jangka masa panjang. Bila kita faham fungsi sebenar emas ni, kita akan berhenti bandingkan dengan saham sebab emas bukan untuk main harga, tapi untuk simpan nilai. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu sebaiknya.